Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Amar Iskandar bin Muhammad Ghazali, wartawan BRAS TVPSS anda pada hari ini. Pada pagi yang indah ini, kita berkumpul bagi menantikan kedatangan pengetua baru kita. Semoga dengan kedatangan Puan Nurmaniza, sekolah kita akan terus melangkah ke hadapan dan mencapai segala kejayaan dalam semua bidang. Selamat datang wahai pemimpin baru, membawa cahaya di pagi yang syahdu. Harapan berkobar di setiap sudut kelas untuk masa depan yang terang dan luas. Langkahmu pasti penuh semangat tinggi, memimpin kami ke arah yang hakiki. Dengan senyum membawa inspirasi. SMK Bukit Rangin ni dah lama gahnya. Kalau orang tanya di mana SMK Bukit Rangin, semua orang tahu. Dan semua orang nak bersekolah di SMK Bukit Rangin. Jadi hari ini kita akan kembalikan kegahan, kemegahan SMK Bukit Rangin, insyaAllah. Demikianlah tadi berakhirnya majlis sambutan kedatangan Puan Pengetua baru kita, iaitu Puan Nurmaniza binti Mansur di SMK Bukit Rangin. Semoga dengan kepimpinan beliau, sekolah ini akan terus maju dan membawa kita ke arah yang lebih cemerlang. Sekian dari saya, BRAS TVPSS, tepat, telus dan berinformasi. Mari bersama